Itu pasalnya RM10. RM10 dapat banyak ni. Hi, welcome back to my channel, Zira Moon. Nah, ibu sambung. Hai. Hari ni kita jalan-jalan dengan Zira Moon. Hari ni nak berjalan berdua saja. So saya cuti. Cuti. Huh? Itu je. 1 hour later. Okay, so kita first thing stop. Wow. Kita pergi My Town dengan IKEA dulu sebab saya nak tengok cerita Spiderman. Spiderman. So kita singgah, kita pergi My Town, nak cari barang kat My Town. Nak pergi cari barang kenduri kakak juga. Lepas tu nak pergi tengok Spiderman. So my mom terpaksa layankan lah. So I don't have friends. So I only have my mom to be a friends. Mana pintu masuk tu? Sana. Sana lah. Sana tak ada key. Okay. So kita parkir kat IKEA. Ada buat nanti berak ke tak? Dah tutup lah. Makan dekat IKEA. Hari ni weekday, so tak ramai orang korang. Sebab tu lah saya berani untuk buat vlog dengan ibu saya berdua. Tak ramai langsung orang. Tapi malu lah pegang. Malu juga sebenarnya pegang kamera. Tapi sebab nak ada YouTuber yang berjaya, saya terpaksa beranikan diri pegang kamera, okay? Tapi korang jangan lupa subscribe. Putihnya. Tak pakai makeup. Sebab tengah untuk untuk bersihkan balik muka kita. So tak pakai makeup, nak dah sebulan dah. So kita pergi cari tiket wayang. Macam mana perasaan nak tengok wayang? Biasa je. Bu, ibu nak tengok ke tak nak? Nak. Dah anak ibu nak pergi tengok, ibu tengok je lah. Kosong yang amat My Town. Sangat kosong, tak ada orang pun. Inilah benefit kalau kita kerja shift. So hari weekday memang tak ada orang langsung. Kalau weekend bapak ramai orang dating. Bu, kalau kita nak beli barang rumah kat dalam ni pun boleh. Wah, ada beli spotlight dulu. Dah Okey, tutup. dalam tengok kakak. Gila. Tengok kakak. Kosong kan? Kosong korang. So kita beli air dulu and makanan. Sebab lapar lah pula. Alah, kecil ni je korang. Ya. Ya ke dia besar? Okay, thank you. Tak ada straw Ada semua ada di sana. Sorry. Jangan tengok. Jom. We need to take a straw first. Itu pasalnya RM10. RM10 dapat banyak ni je. Jom. Okay, jom. Ibu kejap buat, dia nak pergi buang sampah jap. Muka serius. Tak ada bawa DJI. Kan? A few moments later. Okay, kita already habis tengok Spiderman. Macam mana bu? Okay. Best. Buat kali pertamanya tengok cerita Marvel Studio ni, my mom tak tidur, okay? Cegas gila. Yang mana yang cakap Spiderman tak best tu, sumpah korang tipu. Spiderman best gila. Kalau bagi rating memang 1000/10. Sebab sebelum ni memang dah tengok. So memang best. And gila lah, memang ibu tak tidur langsung. Sumpah best. Tak tidur. Masalahnya cegat je tau. Kalau bahasa orang Perak tu cegat tu dia macam tengok je.
Tak ada tidur ke, tak ada main phone ke, memang fokus gila. Sumpah best gila Spiderman. Berapa jam? Daripada pukul 3 sampai pukul 5. 5.40. Ni 5.40 baru habis. Daripada pukul 3 kita orang masuk, tapi memang best. Jam lagi ke nak? So nak pergi cari toilet. Ini 15 atas. Ni je lah. Ini 20. Untuk ni. So ibu nak yang mana? Yang ni je lah. Depan. So kita nak yang depan punya. Boleh? Ada cash 20? Cash tak? Nak pakai kad? Pakai kad. So kita tak gambar. Dekat ada satu tempat tak tahu. Oh, ada Spiderman pun. Kena cari aksesori. Saya ambil yang ni. Ibu. Gelap. Gemuk je. Ini cantik ya? Tapi nanti kena buat muka comel-comel. So kita cari aksesori dulu untuk letak gambar. Jom. Dah. Jom. Dah. Nak background warna biru, pink, purple? Pink. Pink. Nak warna pink. Okay, dah gambar. Nombor lu kau dulu. Mana? Oh, mana dulu Kena pilih dulu. Adik semua warna pink. Ibu layan. Okay, masukkan duit RM20. Kena pilih. Kita dah tak gambar. Kena pilih. Ada heart lah. Ni comel. Kita ambil yang heart. Next. Melayan-melayan anak Gen Z. Okay. Mana dah habiskan duit? Ini yang kenangan kot. Okay, ada lagi warna. Oh, ini dia final touch je. Haha. Kita print. Kita ketika print. This way. Wih, cantiknya. Cantik gila. Wow. Ini hasil dia. Okay, next destination kita nak cari baju anak buah ibu saya, kira adik saudara, untuk kenduri kakak saya. Sebabnya baju dia tak muat lah pula tiba-tiba. So kita nak kena cari saiz yang paling besar dekat brand Solid. Bu, macam mana perasaan melayan adik Okey lah. Muka pasrah. Pasrah je. Nak cari baju. Lepas tu nak pergi mana? Lepas tu nak pergi Guardian. Nak pergi Guardian, nak pergi cari serum. Habis serum. Ya. Banyak kali dah tukar serum tau, kalau korang nak tahu. Dah guna Rejuren dah tukar, dah guna Anwar dah tukar, Anwar. Lepas tu dah tukar macam-macam. So untuk Rejuren tu tak sesuai dengan muka saya. So kena tukar lagi yang baru. So ini dah hari ke sebulan dah tak pakai makeup. Baby tang. Nak kan baby kau tak? Apa? Dia makan apa? Dia macam Sukiya, cuma dia ada macam bakar-bakar. Nak? Oh, ibu nak ni nak je. Lah. Ekor kepala lah. Satu kepala tu. Baby kau tahu dia macam lagi murah sikit dari Sukiya. Tu. 49. Oh, brand Solid bawah lagi. Oh, bu ni barang-barang ni. Wish, tunggu dia gaji mana. Dia singgah brand Solid untuk cari baju adik-adik saudara saya, kenduri kakak saya. Tapi nanti tunggukan vlog ya. Saya akan buat vlog untuk apa? Jalan-jalan cari baju bridesmaid, cari baju family. Kalau rajin lah. Tapi korang jangan lupa subscribe my YouTube channel.
Oh, dalam ni ada kawan adik. Tapi tak tahu dia ada ke tak ada. Kita cari baju dulu. Boleh tak warna ni? Nanti je tu. Just follow my mom. I love my mom so much. Because dia selalu bagi duit kat aku. Apa dia? Tak ada apa. Huh? He is me. Kalau follow my mom, beli baju besar weh. Sampai lutut weh. Sampai lutut dia benda besar. Kalau tak muat juga aku tak tahu dah. Nampak? Tengok gambar tu. Brand Polo, okay? Brand Polo. Bukan brand biasa-biasa masalahnya. Ini kalau komplain lagi tak kena tu tak kena ni aku tak tahulah. Besar sampai lutut. Sekejap, saya stand tengok nampak? Sampai sini. Besar dia sampai sini. Sampai sini. Dah macam baju kurung tau korang. Masalahnya dah pilih brand paling mahal, brand blank pula, brand Polo. Tapi stay yang ada macam tak nak pakai, tak nak pakai, I don't know. Kita ikut je lah jejak mak kita. Ibu nak satu baju ni ibu. Baju apa? Untuk pergi kelas. Baju-baju orang. Orang apa? Baju orang lelaki. Ini bukan baju orang lelaki ni. Nampak tak ada warna pink? Ni pink. Alamak. Ibu cakap baju macam orang lelaki. Oh, cantik juga baju kat sini rupanya. Kita masih mencari. Comel. Tengok ni, panjang dia. Panjang dia sampai lutut weh. Itu kalau tak muat juga mana pula mak aku begini. Bu, biar je bu. Dah cakap nak 4XL. Dia nak 5XL. 4XL ni pun dah besar. Ambil je. Kalau cakap besar sangat lantak kan. Cakap itu je ni yang boleh beli. Masih menunggu my mom memilih baju. Tak apalah. Lepas. So busy. Anak dia je yang tak busy. Kita tunggu pula. Saya ni tak sabar nak masuk Guardian. Nak beli barang. So kita kena tunggu my mom pilih-pilih. Yang besar. Tapi biar je lah. Dan dia nak. Tak apa. Lepas ni kamu beri tak payah aku. Aku pun tak tahulah. Sebabkan kita follow mak kita, kita kena dengar je lah bel-belannya. Itu korang betulkan dekat Isal juga. So kita cari lagi baju. Comel baju baby ya. Saya bercadang untuk nak bagi hadiah kahwin kakak saya baju baby, baju kembar. Sebab dia nak sangat baju kembar. Dia nak sangat anak kembar, baju kembar pula. Dia memang nak sangat anak kembar. So ingat nak bagi sepasang punya hadiah kahwin dia. Comel. Sini pun ada lagi. Ni comel. Ini kalau baby pakai ni, comel nak mampus. Tengah call lagi tu. Tengah call lagi, so kita masih menunggu. Lepas baju ni kamu tak payah dah. Dengar tu. Pinjam dekat. Lepas daripada ni, korang jangan nak pinjam-pinjam duit kat siapa-siapa. Apa gila ibu. Lepas tu 1 hour later. apa dia? Sugar Mommy kasih card, okay. Sugar Mommy kasih card. Mana nak bayar dia?
sana. So kita nak pergi cari kita orang punya barang-barang untuk pindah rumah. So, bu, 1,700 ibu kurang pindah. Ibu punya barang tu tak boleh, TV kat rumah tak boleh guna. Tak, yang ni kena letak kat depan. Tak, TV yang dekat rumah tak boleh. Tengok peta ais dulu. Adik macam ni. Besar gila weh peta ais dia. Ni boleh masuk adik. Adik macam ni. Sebab kita kena fikir untuk masa depan. Ya, Datin Diana Halim. Macam-macam lagi kita nak letak barang. Muat je satu untuk tu. Ruang besar tu. Kita try cuba bodek. Ni boleh kena-kena tau. Tapi ni tak mahal sikit. Ni nak dah sampai RM10,000 harga dia. RM9,000. Dekat Aeon ada murah. Saya tengok tempat lain. Tapi yang TV tu murah pun RM1,700. Bu. Oh tu ada lagi peta ais. Nak cari dua. Peta ais dengan TV. Dua dulu. So untuk mesin basuh kita orang tak beli lagi. Sebab masa ni kita akan mendobi sahaja. Nak beli apa? Tengok peta ais. Sana tu. Tengok tu. Tengok apa. Ini mah betul. Ada tadi cakap RM3,000 kan? Itu RM2,599 tu. 3 hours later. So next destination kita nak pergi makan. Jalan cari makan. My mom nak makan spaghetti. So kita akan pergi ke white butter apa dia, white butter Kampung Baru yang nampak KLCC tu. Itu spaghetti dia memang sedap. Tiada tandingan je spaghetti dia. Memang sedap gila. So kita akan bawa ibu kita pergi makan dekat White Burger. Sedap gila weh. Spaghetti buttermilk rasanya yang sedap tu. Sedap. Mana parking? Sana rasanya. So kena masalah dia adalah mencari parking. Buat cuba ambil take over. Take over adik punya vlog. Tak tahu lah ibu. Take over. Kita dah sampai dekat White Burger. Ada KLCC. Memang dia bayar dulu. Nampak ada KLCC. So kita tengah order makanan. Order makanan QR. Okay, done. Dah order. Dekat white coffee. White butter chicken. Bukanlah. Senyum je. Makan di KLCC tau. Oh Allah Tuhan. So saya order my favourite air. Beda tinggal 20 dah bu. Aduh. Ribena. Ribena is my favourite air Ibu? Please take note. Ibu, air ibu. Cepatlah ibu. Oh ibu. Ibu air mineral water. Dia tak minum air manis. Sehari kita kena minum air manis tau. Walaupun kita tak sugar macam mana pun, kita tetap kena minum air manis. Sebab badan kita memerlukan gula. Tahu? Ya. Sedap. Dulu waktu dekat Politeknik, by the way I alumni Politeknik Nilai. Setiap hari beli Ribena. So Ribena tu memang habis kat adik seorang je. Kat Poli. Setiap hari memang aku beli Ribena. So my favourite is Ribena. Tapi kalau bila bulan puasa tak nak cari Ribena. Bulan puasa kita cari air jagung. Tak tahu kenapa. Kalau lychee pula kakak saya punya favourite. Oh, mangkau? Sebab masa mengandung dulu. Ibu cerita, nak ibu cerita? Masa
masa mengandung si kakak mengidamkan air laici sampai kedai dekat rumah tu air laici tank tu habis pada si kakak masa tu tengah mengandung. Si adik pula ngidam petiau. Sekarang dia tanya nak petiau. Tu je lah ceritanya. Okay. Memang punya confident nak pandang kamera dah makin berleluasa. Pasta. Okay. White pasta. Dia pun nak tak gambar. So kita dah sampai. Why? Oh, creamy. Ada satu kan ni french fries. So kita tak gambar first. Hai. Jangan nampak white burger ni. Panas ini. Nampak? So saya order Alfredo and Mama order white Kita burger. follow kan. White boss. Hari tu waktu tu datang makan tu white spaghetti. White spaghetti dia sedap gila weh. Dia mesti sedap sangat, terlalu sedap. Amboi. Mami. Gila. Tak ada siapa spaghetti yang boleh kalahkan dia. Even korang makan dekat kedai western pun, dia punya spaghetti masih sedap. Sedap pun. See the moon, smile so bright, full of fun joy. Anak bongsu, manjat